Aku ada cerita hangat sikit nak share dengan korang. Aku ada berbual dengan satu makcik dengan pakcik ni. Diorang pada share pasal sejarah Singapura dulu. Kita panggil makcik dan pakcik ni Cik Na je lah Singapura ni dulu sebenarnya ada banyak pemilik tanah kat Singapura. Kebanyakan sebenarnya orang Melayu. Tapi datang satu hari pula, ada datang satu orang ni, orang Melayu. Katanya dia pegawai. Dia pegawai pemerintah ke, developer ke, wallahualam. Dia pergi jumpa semua pemilik tanah orang Melayu. Dia cakap, awak pemilik tanah, awak baik cepat-cepat jual tanah awak. Kalau tidak, kalau awak tak jual tanah awak sekarang, pemerintah akan ambil tanah awak, pemerintah akan bayar awak kurang. Jadi lagi baik awak jual tanah awak sekarang. Ringkaskan cerita, banyak orang Melayu yang memiliki tanah pada waktu tu, diorang jual tanah diorang pasal diorang takut. Pada hari ni banyak tanah yang diorang jual tu hari ni semuanya milik antara bangsa orang lain, atau diorang pemilik pemerintah, atau diorang pemilik developer. Tu tak apa. Paling penting pegawai yang pergi kat rumah pemilik tanah orang Melayu ni, yang paksa diorang suruh jual tanah tu, kata Cik Na, daripada